Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okey, hari ini saya nak share dengan korang satu indikator yang bagi saya lebih baik daripada moving average sebab dia tidak mengelirukan dan sangat senang. Alright? So, tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan. Okey, dekat TradingView ni, dia ada satu indikator yang korang boleh dapatkan percuma. Tak payah install saja. Korang pergi dekat sebelah kiri dekat sini, korang cari, tekan dekat sini, korang cari anchor warp atau VWAP dekat sini. Alright, VWAP ni korang klik, dan cara pakai dia macam ni. Contoh, korang main time frame 1 hour, contohnya korang nak buy, korang tak tahu mana nak buy, correct? So that means, paling simple dekat sini, kalau korang nak buy, korang klik saja dekat bawah dekat sini, dan dekat sini dia bagi tahu dekat mana. Okay, so dekat sini 1 hour dekat sini. So kalau korang tengok dekat sini, sini 1 hour. So, kalau korang nak buy dekat 1 hour, korang tak tahu dekat mana korang nak buy, korang just klik saja dekat sini. Dekat sini, area sini nanti, dekat area sini, buy, korang punya zone buy. Apa yang korang perlu lakukan, klik saja dekat sini dia dah memberitahu dekat mana korang nak buy. Bermaksud, line biru saja ni, line biru bawah saja untuk korang buy. So, nampak dekat sini. So, untuk buy, korang pergilah. Pergi pada M15, cuba tengok dekat M15 dekat sini. Dekat sini, apabila dia break line biru, korang buy dekat sini, nampak? Right? So, kalau korang nak M5, nak buy dekat M5 dekat sini. Apabila break dia dekat M5, nampak ni korang buy dekat M5 dekat sini, berapa dia naik? Kalau korang buy, dia naik. Dekat sini pun, dia dah pergi pun 140 pip. Sekali lagi dia turun, dia break saja lagi, korang boleh buy lagi, nampak ni 100 pip. Kan yang baru tadi dia naik lagi sekarang ni, dia dah naik 150 pip. Nampak tu? So katakan dekat 1 hour korang nak sell, boleh saja. Nak sell, tak tahu dekat mana nak sell. Sekejap dekat sini saya padam. So 1 hour dekat sell, ambil dekat zone supply ni, korang tembakkan saja dekat sini. Dekat sini korang tembak, dekat sini nampak. Apabila price mencecah line biru atas, dia atas dan bawah saja, Kalau nak sell atas, kalau nak buy bawah, alright? So dekat sini 1 hour. So pergi dekat M15. Nampak tu dekat M15. Price datang saja korang sell, datang je korang sell. Nampak dekat sini? Price datang je sell, right? Price datang je sell, price datang je sell, price datang je sell. Berapa banyak korang sell, nampak tu? Dekat sini. Alright, so korang juga boleh turun kepada M5 kalau korang nak entry awal sekejap. So nampak dekat sini M5, price masuk saja, kena je yang biru ni sell. Berapa kali kena yang biru ni, tengok turun, dia naik 1 kali, 2 kali, itu dia. Dia naik, sini korang tak nak sell, tak apa, dekat sini 3-4 kali dia naik, nampak tu? Alright, so next, korang boleh tunggu. Kalau price naik dekat sini, ada breakout sell, korang sell. Alright, itu saja yang saya nak share dengan korang. Semoga bermanfaat. I'll see you and I'll see you. Assalamualaikum.